Okey geng, hari ni aku jumpa satu sarang lebah kat belakang rumah. So aku plan nak ambil sendiri, tapi tak ada pengalaman. So mungkin aku akan tanya member aku, Abang Ro, tengok macam mana nanti diaturkan untuk aku ambil madu lebah ni, okey? Saya bersikal, yang ni ada kat tu. Yang ni penting. Hati yang sekal. Kita puas hati. Asli. Ini baik. Baru tahu Apa kat sini ni? Masuk sini abang ya. Enggak, enggak. Abang ni. Ni? Nak buat tali ni. Ni buat tadi. Pijak pijak tepi baik pandai kau. Kau jangan agak tengah adik ke pijak belah tali tepi je baik. Betul. Tangan kuat tangan. Tegakkan ni. Tak ada kan di tali ni dia berpusing. Macam mana? Abang tarik pegang ni. Tidak dia berpusing kat ni kang. Boleh? Boleh. Dapat dah dulu. Alhamdulillah. Okey. Apa dulu? Ya. Ke baldi tu kalau kau boleh sangkut-sangkut dulu. Nah. Tengok tali kan? Dek. Tengok beli kan? Kan, tak payah. Kau lihat dulu tu sana kat bahu. Betul dekat dia. Jangan. Kau bakar kat atas. Jap. Abang bakar kat sini boleh juga. Lepas tu kan kau tarik tali tu tali tu kan. Mana bos ni? Betul dia mau balik. Dah kat dia lah. Ada dia. Ha? Ada dia. Okey. Line clear.
Belum kita. Dia dah jadi kan. Dikumpul. Tu dia. Asap gosip. Gocok. Ada tak? Jadi kau jangan tongging kan. Dia ke bawah. Macam tu. Dia macam tu. Cuba tiup dia jadi. Tiup dari depan. Tiup kat bontot tadi cuba. Tiup. Tiup. Jadi ada asap. Ada bau? Ada. Ada bau. Okey, kau jangan dia ke bawah. Tu tu okey jadi. Okey. Letak bahu dia. Boleh. Jalan dia. Jalan. Boleh. Okey, jalan. Kalau api hidup. Api hidup ketuk kat situ je. Ketuk dekat sini sikit kat pangkal pokok ke. Macam tu okey. Tu benda tu biar ke bawah aje dek, kau jangan pusing-pusing. Biar dia tetap biar macam tu je. Biar dia macam tu je. Kau tiup dulu tiup. Tak ada asap. Tiup. Jadi kau dah asap. Tak ada asap Bau tak ada deh. Okey, duduk atas dia boleh? Bau jaga dulu, jaga asap jadi tak? Biar asap tu jadi dulu. Lebar lah kau. Lebar lah. Ayam.
Bun. Nampak itu. Nampak. Belakang sikit. Abang belakang sikit. Ah. Depan lagi. Yang putih tu. Yang Bun. putih tu kan. Di atas. Macam belakang ni. Bun yang putih tu je. Kau ambil yang putih tu, Bun. Halo lagi. Okey, duduk dek. Yang hitam tu bang, anak-anak tu. Halo dia lagi. Sambal. Halo lagi, Bun. Halo. Yang hitam tu buang kan. Betul. Kiri kanan. Kiri kanan Sebelah dia pula, tengok dia. Okey. Baru potong dia punya yang tu. Mana gambar kau ambil? Ya. Bun. Yang putih tu kita nak ambil. Potong. Tu potong. Bawah dulu. Betul. Jatuh. Okey, ambil depan. Potong kecil-kecil Bun. 2 kali 3 kali potong tak apa Lagi, sikit lagi. Bersihkan. Bersihkan. Okey Bun, kau tuan sampai baik. Nanti. Baik. Okey. Tuan. Parang dah dalam bakul tau. Okey. Tuan. Bismillah. Dah tidak relax dulu. Ambil nafas. Lek. Ini ikut ni apa? Tadi tak tumpah. Tadi ni masuk lengkap. Kita lengkap. Tak apa. Namun. Steady. Rock steady ambil. Cikgu bang. Thank you bang. Kita berjaya buat turun. Jom. Kita tengok. Ini. Okey bang. Banyak berat juga bang. Kan plastik ni. Plastik. Si ada sifu. Sifu second. Gigil tangan nangis. Pengalaman bang. Alhamdulillah dia tak ada hinggap pun. Lepas ni baik. Masa kau tengah hidup kapi dia dah gobau atas. Takut dia takut kau betul. Bagus lepas ni baik lah cakap. Dia tahu niat kau lah. Lepas tu kita pun tak buang anak dia tadi, kita ambil madu. Tu niat dia tu. Generasi dia kita berkembangkan. Betul. Okey lah. Belakang rumah. Belum. Potong je bang tadi. Jadi kerja saya hari ni berapa markah bang? 1 sampai 10 berapa boleh bang? 1 sampai 10 berapa boleh? Yang ikhlasnya? 7, 8 dah boleh. Alhamdulillah, boleh improve lagi bang 8 boleh. Kau panjat okey. Berhadapan dengan dia pun kau okey, kau tak gabra. Kau berjaya. Yang penting jangan gabra, hati nak kena kental. Lepas tu kau berjaya ambil dia lah. Alhamdulillah bang Terima kasih banyak bang kasih ilmu. Alhamdulillah. Sama-sama. Ni second assistant. Bang, thank you bang. Aku tengah meeting. Alright. Halimau. Sedap bang. Sedap. Cuba petik tu.
Tak boleh banyak, dia pahit kan kulit dia. Boleh buang ke? Masak ni. Sekarang semua lengkap bang Oh. Kau pegang ke Tu anak dia tak ada lagi bang. Tangan dah basuh lah, tangan basuh. Bang buat lah. Potong-potong macam tu supaya madi dia keluar. Bila kita potong tu dia akan keluar ni. Okey. Baru dia keluar. Okey. Ini papan tu. Papan ni kita potong baru dia keluar. Kalau tak ada macam ni dia tak keluar. Itu papan tu. Papan jenis kita buat jenis tak keluar mbak. Mbak. Kena potong ni tengah ni. Anak dia potong ni. Kalau kita peranak dia apa jadi? Dia rosak, dia nanti Madu rosak. Tak ni bukan, dah pisang. Jadi kita potong je macam ni jadi Habis macam ni ada keluar mbak. Oh, okey. Betul. Mantap. So masa nak ambil tadi patutnya anak kau boleh elakkan sikit pun. Ni dia ada anak ni. Kita buang. Okey. Kita buang. Halo. Lebah jenis lebah biasa, lebah kampung panggil. Ini lebah siapkan balik. bautan. Bautan Dia sama je lebah daripada tualang ke. Bila dia turun satu-satu dekat kampung ni dah kira jadi lebah ni lah. Hutan lah. Kalau bila sebelum dia dah banyak dekat pokok tualang tu orang panggil lebah tualang. Dia ada lebah buntut pendek juga kan? Dia tu biasa dia spesies dia panjang pendek je. Tu benih dia lah. Dia macam orang, ada orang kedil sikit. Oh, puas hati dapat turunkan lah. First time? First time. Oh. Kalau kita perah dengan dia punya lilin-lilin sekali, dia gatal tekak ke bang? Ada. Saya pernah dulu perah pakai lilin dia sekali. Dia gatal tekak. Sehingga mungkin sebab tu lah. Baik kita ni yang penting niat kita. Baik kita nak makan ataupun nak jual apa, kita baik macam mana. Kita buat macam mana yang kita nak, macam tu lah macam orang juga nak kan. Yang orang kita buat macam ni, kita punya kita buat lain. Okey, faham. Baru lebih ni lah kan, madu yang betul lah. Ni kan dia tu dalam plastik kan, kita betulkan lagi. Betul. Faham. Tengok dulu. Madu yang berkualiti nama je. Orang tengok kau potong jadi putih. Oh, ada cana. Pasal masa saya potong tu tengok dia melilit. Tebal juga. Jangan salah potong. Dia tahu dah dekat dia depan ni tu. Abang kata boleh potong banyak kali. Buat lubang takut tu. Mula kita potong sikit. Sampai dah kena madu tu, okey stop. Kalau tidak dia bercampur dengan anak nanti susah. Dia alhamdulillah punya tip dia pasal dah sambang sekali. Dia punya tip manuk tu dah kurang. Kita melajau lagi. Tak tapi ni. Nanti cari madu yang kena-kena lah. Musim angin boleh bang Musim angin. Tapi tu angkat. Tapi dia angkat. Dia cepat sikit. Mana dia depan ni? Dia boleh masuk situ? Oh ni. Macam dari tu tak boleh kan. Madu kecil. Dia halus dia punya tu. Dah siap halus. Yang risau. Halus. 2 kali tapis.
Oh, ada anak. Ini kalau kalau calon tu jawab isi. Baru dia bersih lagi lah. Hop. Tak tahu. Satu botol ada sekilo bang. Ada. Kalau ini sekilo. Kalau tu apa yang cakap tadi, benda pekat, dia akan Stop. Berat lagi. berat. Stop. Pindah ini. Kapal motor tak?